Harimau Malaya belasah Laos 4-0 di Stadium Eras. Skuad kendalian Tan Cheng Ho meneruskan rentak kemenangan apabila menewaskan cabaran Laos di Stadium Eras dengan keputusan 4-0. Skuad Harimau Malaya agak bergelut pada separuh masa pertama dan jaringan pertama hadir pada lewat permainan pada minit 45, apabila Paulo Josue menghukum kelekaan pertahanan Laos menerusi jaringan mudah selepas menerima hantaran silang tepat daripada P. Gunalan. Bersambung di separuh masa kedua, Gunalan terus menjadi duri buat Laos apabila menghasilkan bantuan jaringan kedua, dengan hantaran bijaknya menemui Enrique Dos Santos yang tidak dikawal untuk disudahkan menjadi gol. Pada minit ke-66, nasib terus tidak menyebelahi Laos apabila hantaran silang Mohamadou Soumaré mengenai kaki Wiengze Sidewong sebelum bola masuk ke gawang sendiri untuk gol ketiga Malaysia. Wan Kuzain akhirnya mengumumkan ketibaan beliau di Malaysia dengan jaringan gol pada minit ke-85 menerusi satu sepakan percuma yang cantik dari sebelah kiri padang. Dengan kemenangan ini, Harimau Malaya memperolehi tambahan 3 mata dan bakal menerima cabaran sebenar pada 1 Ogos nanti menentang Thailand. Jika anda suka info-info yang diberikan dalam channel ini, bantu saya dengan menekan butang subscribe dan butang loceng untuk mendapat notifikasi terbaru dalam channel ini. Assalamualaikum. Terima kasih. Jumpa lagi.